Jadi sebenarnya kena baca Fatihah ke kena baca Quran? Hari ni kita solat. Solat ni secara dasarnya semua orang samalah. Solat ada 5 waktu. 5 waktu sehari semalam, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isyak 4 rakaat. Itu dasarnya semua orang samalah, orang Islam semua sama. Tapi di dalam solat, contohnya di dalam solat, adakah kita perlu membaca Fatihah? Contohnya kita kena baca Fatihah tak dalam solat? Dalam solat ni kena tak baca Fatihah? Apa hukumnya bacaan Fatihah tu? Tu berbeza pendapat para ulama. Ada hadis yang menyebutkan tidak ada solat. Tiada solat. Nabi SAW kata tiada solat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Manakala ada hadis lain yang menyebutkan Nabi SAW ajarkan kepada seorang sahabat, bila dia berdiri untuk salat, maka bacalah apa sahaja daripada Quran. Nabi sebut macam tu. Jadi zahirnya nampak macam bercanggah. Sebab Nabi kata sekali, Nabi kata bacalah apa sahaja yang mudah bagi kamu daripada Al-Quran. Iqra' ma tayassara laka min Al-Quran. Dalam hadis yang lain sebut tidak ada solat bagi siapa yang tidak membaca Al-Fatihah. Jadi sebenarnya kena baca Fatihah ke kena baca Quran? Jadi di sinilah datangnya kejaguhan para ulama ni. Jadi ada ulama, majoriti ulama mengatakan kena baca surah Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah ni lah minimum daripada Al-Quran tu. Ada juga ulama walaupun dia minoriti, tapi dia kata sebenarnya boleh je nak baca daripada Al-Quran tu mana-mana. Jadi sumbernya apa? Sumbernya daripada hadis lah.